Trump nak jumpa ketua polis negara. Pasal apa ni? Bukan sebab dia tak puati yang dia datang Malaysia hari tu. Tapi disebabkan Malaysia dan juga pihak polis ni layan dia baik sangat. Daripada segi keselamatan, daripada segi pengurusan persidangan ASEAN tu memang TikTok. Sampaikan si Trump ni dia terharu, dia rasa kagum dengan pihak polis ni, dan dia kata dekat Anwar dia nak jumpa ketua polis negara, nak bagi penghargaan secara peribadi. Ini kita boleh bagi kredit lah dekat pihak polis dan juga KDN. Kau bayangkan sampai ke Korea Trump bawa nama negara kita. Siap puji lagi negara kita ni dekat negara orang lain. Punya kagumnya Trump ni dekat Malaysia. Sebenarnya aku ni, sejujurnya aku ni tak suka dekat Trump ni, serius cakap kau. Begitu jugalah dengan rakyat Malaysia, kebanyakannya tak suka dekat Trump. Dan Trump ni tahu negara kita ni memang tak sebulu dengan dia. Lagi-lagi berkenaan dengan isu negara P. Kita ni macam mana pendirian kita kepada negara P. Tapi disebabkan dia datang ke Malaysia, kita layan dia baik, dia rasa kagum, dia rasa terharu. Inilah kehebatan orang Melayu kita sejak berzaman. Memang hebat dalam berdiplomasi. Trump ni dia bukan macam Clinton. Dia bukan macam Bush. Dia bukan macam Obama. Diorang ni tak apa lagi. Diorang ni masih terikat dengan prinsip demokrasi, hak asasi. Konon diorang ni lah yang memperjuangkan demokrasi. Sampaikan Bush ni, dia nak bom Iraq, dia akan cari alasan. Tapi Trump ni, dia nak serang negara orang, dia tak akan cari alasan dah. Pergi mampus sama demokrasi, pergi mampus sama hak asasi. Yang dia fikir apa? Oh, dia Amerika ni hebat. Amerika ni sebagai ketua dunia ni, dia boleh buat suka-suka. Ini style Trump. Bila kita berdepan dengan orang macam tu, di sinilah kita perlukan seorang pemimpin negara yang bijak, yang pandai strategi. Kalau pemimpin negara tak bijak, tak ada strategi, hancurlah negara, rosaklah negara kita. Sama ada kita ni boleh berdiplomasi dengan orang-orang jahat tanpa kita gadaikan prinsip kita, ataupun kita ikut style macam Walaun, halau terus Trump ataupun batalkan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan US. Tapi akan ada kesan akibat dia. Akan ada mudarat yang besar yang akan datang. Tapi aku yakin bila berlaku macam ni, Walaun ni akan lepas tangan. Dan dia memang suka pun kalau rakyat ni susah, Anwar Ibrahim ni jatuh. Sebab apa dia boleh ambil alih jadi kerajaan? Trump ni ego tinggi. Lepas tu sensitif sangat. Ingat lagi perhimpunan PBB sebelum ni, dia naik eskalator. Rosak eskalator tu. Waktu dia naik tu, muka berubah. Berbulan-bulan tau. Dia ceramah ni, dia cerita pasal, dia ungkit pasal eskalator tu. Dia kata ada orang nak sabotas dia. Jadi itu sebablah Malaysia ni layan dia dengan baik. Lagi satu pula kita nak deal pasal kenaikan tarikh tu. Bukan sebab Malaysia ni takut dengan Trump ni apa. Bukan. Kita nak ikut style Walaun tu pun boleh. Tak ada masalah. Tapi akan ada kesan akibat dia. Memanglah kita tak apalah. Ni anak cucu kita. Kita nak elak daripada berlaku mudarat yang lebih besar. Nak takut apa dengan Trump tu? Lawan je lah. Kita ni ada Tuhan. Ya betul, kita ada Tuhan. Tak dinafikan. Tapi jalan sebab tu kita kena ambil kira juga. Selain daripada qadarullah, sunatullah ni. Situasi dunia hari ni. Salahuddin Al-Ayyubi tu, dia dapat tawan Baitul Maqdis. Dia dapat jatuhkan tentera salib tu. Bukan hari ni dia jadi pemimpin. Hari ni dia terus pergi serang. Dia tak serang bodoh-bodoh macam tu. Dia kukuhkan ketenteraan dulu. Kukuhkan dalaman dulu.